Abang-abang yang bawa taksi, kereta sewa, van dan lori yang guna petrol RON95, anda pun layak untuk dapat subsidi petrol tau. Jom saya share cara mohon fleet card SKPS. Save video ni cepat untuk rujukan nanti. Cek dulu kenderaan anda termasuk tak dalam senarai ni. Yang ini 9 kenderaan pengangkutan awam. Yang ni pula 12 kenderaan pengangkutan barangan. Boleh pause untuk tengok lama sikit. Kalau kenderaan anda termasuk dalam dua kategori tadi, sebelum proceed mohon, pastikan anda atau wakil syarikat at least berpangkat eksekutif, boleh berurusan di KPDN, kenderaan anda tu termasuk dalam kategori yang dibenarkan, tak boleh upah rana, hanya boleh guna petrol bersubsidi untuk kenderaan yang dimiliki sendiri atau berdaftar anda syarikat sahaja. Bagi maklumat yang lengkap kepada KPDN, kalau ada perubahan aktiviti operasi pengangkutan, kena inform KPDN. Patuh syarat yang KPDN tetapkan, ikut terma dan syarat yang syarikat minyak pengeluar fleet card tetapkan, dan kelulusan anda boleh dikaji atau ditarik semula oleh KPDN kalau gagal patuh mana-mana syarat tadi. Anda boleh buat permohonan baru atau tukar syarikat minyak secara online dekat portal MySubsidi di mysubsidi.kpdn.gov.my. Pilih kategori pendaftaran baru sama ada pemilikan tunggal, syarikat dan koperasi atau KBT. Kalau dah berjaya daftar, boleh pilih untuk mohon fleet card 6 syarikat minyak ni. Tapi boleh pilih maksimum 3 je. Yang dah mohon SKPS ni, cuba share sikit berapa hari anda dapat kad lepas mohon. Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow 1.my dulu.